welcome back to my channel. Okay, sekarang kita akan bercerita Okay guys, sekarang nampak video ni mana-mana SYP ni punya TikTok apa kan, tolong kan guys, jangan yang Tinawani je, biar ni nak lambat sikit ke ataupun tak ke apa ke, jangan guys, biar je. Ni tahu lah waktu tidur ni betul apa semua, tapi jangan sampai kena warning. Ni warning macam ni, ni tunjuk, tak nampak je, besar sikit, tak nampak je, macam tu. Tolong lah guys, banyak cari kena warning ni, tolong lah guys. Ni nak cari rezeki, nak berhiburkan diorang, buat arti apa semua, tolong lah guys. Tak kisah lah orang Malaysia ke, Indonesia ke, apa ke, jangan don't report for me lah, tolong lah, cendol lah. Saya ni Melayu ni cari rezeki for TikTok, bukan untuk dirusuh macam tu. Niat ni untuk cari rezeki for TikTok. Tolong lah guys, saya ni Melayu sangat kat korang, tolong sangat. Jangan ya report je guys, tak saya ni ke, asyik report je. Ni tak buat apa-apa pun, guys. Ni contoh siapa ni, ni macam ni. Pukimak, semoga dilambatkan rezeki. Kau boleh matilah doa macam tu. Bang, bila nak face reveal, tapi ni aku pakai muka siapa? Muka bapak engkau ke? Banyak kali dia mencaluk kau. Siapa? Aku dah mati, baru kau dah mati. Atas yang tu kaki mencaluk toksik tu. Tak ada pun kena ban apa semua. Kenapa ni punya view ni 6 view asyik kena ban? Why not? Apa masalah ni? Ni tak buat apa-apa pun. Ni just cari rezeki yang halal. Tak ada diet pun. Tak ada diet pun. Apa semua. Yang hanya toksik sikit-sikit je pun, tak ada diorang nak report. Agak-agak lah diorang dah melampau. Jangan guys. Ni nak cari rezeki guys, bukan untuk dirusuh musuh ke apa dia. Jangan guys, ni nak cari rezeki, bukan apa. Nak bagi mak ayah adik senang. Jangan guys, tolonglah guys. Sampai bila diorang nak report ni kat TikTok? Kalau tak setel, belah je guys, belah je. Kalau tak setel ni, belah je. Jangan pergi report je tu. Si aku kata, kalau tak setel ni, tak belah je tu, tak belah je. Si aku kata belah je. Tak belah je tu, tak belah je. Tak belah je tu. Kalau tak setel ni, tak belah je. Jangan pergi report ni apa semua, kena warning ke apa tu. Jangan. Kalau kau orang apa tak setel ni, tak belah dulu. Sumpah tak belah je. Tak belah je tu, tak belah. Siapa yang stream video ni, jangan lupa follow, sub and like guys. Siapa yang follow ni tu kat TikTok tu, boleh follow kat sini guys, kat sini. Okay, apa-apa pun, terima kasih for support ni selama ni. So yeah, bye bye guys, jumpa lagi next video. Bye bye. I love you all. Bye bye.